Kata, aku pernah dengar lah orang kata yang kalau engkau tu orang tak naya, kalau engkau doa engkau akan termakbul. Dan aku tak doa lagi. Aku baru berhajat, budak 2 ekor tu dah ada dekat dalam rumah aku. Kau tak nampak ke? Clearly, Allah tu on my side. Akulah yang terpaling victim dan akulah terpaling anaya. Sekarang baru kau seorang je nampak Satu dunia tak nampak lagi. Dan one fine day, I will make sure semua orang akan nampak. Dan so clearly, aku ni tak naya dan aku yang terpaling victim. Hello, Puan? Puan tak boleh maki saya lagi tu. Alright, Mr. Duan, I will call you back. Anything, you just update me, okay? Bye-bye. Oi, kau cik dengar Kau ingat aku tak nampak? Tak ada. Tak dengar apa-apa pun. Tak dengar apa-apa konon. At my lowest point. Sekarang aku tak trust siapa-siapa Kau jangan tiba-tiba nak jadi spy, tiba-tiba nak jadi kepoci. Tak adalah Puan. Cuma saya terfikir masa-masa Puan cakap telefon berdegar-degar je. Mengecik sampai kat sini Puan. Ailu Puan. Ini kalau handphone Puan mesti busuk Puan. Kalau phone aku tu busuk tu phone aku bukannya phone kau. Ailu aku bukannya ailu kau. Aku belum puasa lagi tau. Apa lagi pepatah tu kata? Kalau orang yang puasa, mulut dia seharum 5 kasturi. Lebih-lebih orang teranaya macam aku ni. Suka